Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Jom kita berkebun lagi. Kali ni kita nak berkebun secara organik. Kalau kawan-kawan pernah ikut video Cik Ita memang tanam tanaman Cik Ita secara organik. Sebab Cik Ita memang nak makan sayuran organik kawan-kawan. Wah kawan-kawan, baja Milagro Premium. Siapa pernah guna baja ni kawan-kawan? Cik Ita dah guna baja ni selama lebih kurang 5 tahun. Yang paling best kawan-kawan, Cik Ita pernah pergi kilang dia sendiri. Cik Ita pernah tengok cara dia proses kawan-kawan. Dan yang paling Cik Ita yakin dengan baja ni kawan-kawan, dia ada sirim dan juga dia ada kerjasama dengan UPM. Okey, dan yang paling best ni kawan-kawan, 100% organik. Okey, nak tahu tak macam mana rupa baja Milagro Premium? Jom kita tunjukkan. Untuk baja Milagro Premium ni kawan-kawan, dia datang dalam bentuk serbuk yang macam ni kawan-kawan. Bila datang bentuk serbuk macam ni, dia memudahkanlah kawan-kawan untuk kita nak guna. Jom kita membaja kawan-kawan. Pagi-pagi kawan-kawan sambil kita healing-healing dekat taman, kita juga boleh membaja. Untuk guna baja Milagro Premium ni kawan-kawan senang je. Untuk kalau Cik Ita guna 2 sudu untuk 1 minggu. 1 minggu tu guna 2 sudu je kawan-kawan. Okey, yang ni Cik Ita letak dekat bunga kobis Cik Ita. Cik Ita letak dekat kobis Cik Ita kawan-kawan. Okey, untuk baja ni kawan-kawan, yang best ni macam Cik Ita cakap tadi, dia datang dalam bentuk yang serbuk. Bila serbuk kawan-kawan, dia memudahkanlah untuk kita nak guna. Selain untuk sayur-sayuran kawan-kawan, dia juga boleh guna untuk bunga. Jom kita letak baja ni dekat bunga pula. Untuk baja Milagro ni Cik Ita suka sangat guna. Selain kita boleh guna dia pada sayuran kita, kita pula boleh guna dia juga kawan-kawan pada bunga-bunga. Dan yang paling best kawan-kawan nak tahu tak? Seawal mana yang kita boleh guna baja Milagro Premium. Okey, sedikitlah penerangan untuk baja Milagro Premium ni kawan-kawan. Dia ni sangat membantu tanah kita. Kalau tanah kawan-kawan tu keras, tak subur, guna je baja ni, nanti tanah kawan-kawan akan menjadi gembur. Okey, jom kita nak tunjuk salah satu lagi yang Cik Ita suka tentang baja Milagro Premium untuk anak-anak benih. Jom. Cik Ita ni kawan-kawan memang suka tanam pokok, tanam sayur, tanam bunga dan senanglah kawan-kawan hanya dengan menggunakan baja Milagro Premium ni kawan-kawan. Ya Allah, hasilnya memang best.